Telah termaktub dalam hikayat. Maka dengarlah kiranya, wahai segala makhluk yang bernyawa. Inilah hikayat yang teranyam dari debu dan langit. Kisah seorang anak muda bergelar tuah, ditakdir untuk menyulam semula benang warisan agar seluruh buana tersedar akan asal-usulnya yang hampir dilupakan. Apa ni? Aku kat mana ni? Siapa kau? Hamba ini bukan sembarangan zuriat. Hamba adalah warisan. Hamba jua ilmu dan hambalah Adi Putra, Maha Guru kepada moyang tuan hamba, iaitu Hang Tuah. Maka pergilah tuan hamba, berkelanalah ke perbatasan kerajaan Neo Melaka dan carilah Puteri Gunung Ledang. Ush, bahaya juga gelang ni. Jika tidak mahu ada sedikit pun ayat lain yang terlepas, binasakan semua tradisi. Kau buat apa kat sini ya? Memulakan protokol pelepasan. Nasib baik sempat lari. Tok, boleh perincikan lagi tak lokasi Puteri Gunung Ledang? Bergeraklah tuan hamba ke arah utara. Nescaya akan tuan hamba temui sebuah istana dan megah tersergam indah. Baiklah, saya akan ke sana sekarang. Tuan Puteri, ada seorang jejaka bernama Tuah ingin bertemu. Ampun tuanku, Puteri Gunung Ledang. Patik membawa warkah gelap dari bumi hangus Ruang Sapura. Maka Patik merafak sembah memohon bantuan tuanku. Hulu balang yang dahulu menghilang bersama legenda. Maka bertitahlah Puteri Gunung Ledang kepada tuah. Jika benar tuan hamba berjuang demi warisan yang diinjak, maka beta tidak akan berdiam diri. Dengan izin langit dan bumi, beta gerakkan bala tentera menumpaskan Jebatron, musuh warisan bangsa. Hari ini, bukan sekadar kita mengangkat senjata, kita mengangkat maruah, adat dan jiwa bangsa. Ayuh wahai Satria, kita menuntut kembali hak leluhur. Kita menegakkan kembali tamadun yang mahu diruntuhkan. Biarlah mati anak, jangan mati adat. Ampun tuanku, bala tentera legenda Puteri Gunung Ledang bersiap sedia untuk menyerang. Marahlah wahai bangsaku. Kau tidak akan mampu mengalahkan desa tuang. Hahaha. Jangan sesekali kau pandang rendah dengan bangsa Melayu. Tidak, beta akan kembali tuang. Jangan ingat peperangan ni dah berakhir. Jebatron telah rebah. Adat kembali bernafas. Warisan hidup. Melayu bangkit. Kita menegakkan kembali tamadun yang mahu diruntuhkan.